bersama dengan Yayasan Amal ni, saya ni sebenarnya diamanahkan lah oleh Yayasan Amal untuk menguruskan outreach ataupun kalau dikenali sebagai misi-misi lah kalau kerja-kerja dia. Outreach ni ditubuhkan, dibentuk seawal tahun 2022. Umumnya pergerakan misi-misi ini telah bermula sejak awal 2017 lagi, dalam proses untuk membawa semua sukarelawan Yayasan Amal merasai ataupun mendapat pengalaman yang baru dalam Yayasan Amal untuk berdakwah kepada masyarakat luar melalui dakwah pilihan. Itu konsep dia. Asal dulunya sebelum outreach, saya diberi amanah untuk menguruskan sukarelawan, dan salah satu modul sukarelawan yang telah dibuat adalah untuk membekalkan sukarelawan ini dengan pengalaman baru, new experience, pengalaman baru, menyebabkan kita akan ada new behavior, dan new behavior ini akan mencetuskan new action. Jadi kita nak sukarelawan dalam menggerakkan gerak kerja Yayasan Amal ini untuk mendapatkan new action dia orang ni, kita perlu menitipkan kepada dia orang ni new experience, supaya menghasilkan new behavior to new action. Itulah dakwah. Untuk ketahuan semua lah, dakwah ni dia sebenarnya satu perkataan yang memberi makna yang sangat luas. Dakwah ni kalau orang faham, dakwah ni apa saja perkara yang mengajak orang untuk mengingati Allah, untuk kembali kepada Allah. Jadi orang memahami bahawa benda itu adalah dakwah. Tapi kalau kita pergi lebih mendalam, dakwah ni lebih kita guna pakai untuk untuk menarik orang supaya menyembah Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita meskipun kita dah jadi orang Islam, kadang-kadang kita ni lupa nak syukur, lupa. Kadang-kadang kita dalam sembahyang pun kita lupa kita sembahyang, kan? Jadi perlunya dakwah tu dalam konteks untuk mengajak yang bukan Islam kepada Islam. Ada pula yang untuk mengajak manusia yang ataupun orang yang dah Islam, kita tak panggil, sebenarnya istilah yang benar dia bukanlah dakwah, tapi dipanggil islah. Kita mengislahkan orang Muslim tu menjadi yang lebih baik, sebab orang Muslim yang lebih baik. Tapi pergerakan untuk mengislah tu kita kena dakwah lah. Maksudnya dakwah ni kalau istilah yang besar tu dakwah panggil, mengajar, dakwah lah. Tapi kalau konsep yang sebenarnya tu islah, kita panggil dan kita memperelokkan orang Islam, islah kata itu. Baik, dakwah kalau kita memahami dakwah dalam istilah maqasid syariah. Maqasid syariah ni Imam As-Suyuti dia meletakkan garis panduan 5 objektif Islam yang kita kena capai ataupun kita kena laksanakan objektif tu. Yang pertamanya objektif menjaga agama, itu objektif untuk menjaga akal, objektif untuk menjaga keturunan, objektif untuk menjaga harta, objektif untuk menjaga apa lagi satu, tak ingat saya satu lagi ada 5 semua. Din, satu menjaga nyamuk, 5 agama, jaga nyamuk, jaga akal, jaga harta, jaga keturunan. Jadi 5 objektif ni
uh, semua pemerintah bukanlah pemerintah saja, sekitar Allah turunkan Al-Quran tu dengan syariat dia tu. Syariat ini mempunyai objektif untuk menjaga lima perkara. Manakala kalau dalam dakwah ni duduk di mana? Di dalam din, untuk menjaga agama. Dalam agama, untuk objektif untuk menjaga agama ni, macam mana kita nak faham dia? Macam mana cara dia? Kita letakkan satu garisan, garisan lurus, kan? Jadi di sebelah sini garisan masuk, ujung sini garisan keluar. Jadi apa objektif nak menjaga agama ni untuk memastikan ramai masuk, stop daripada orang keluar. Jadi yang masuk ni nama dia dakwah, kita tarik orang masuk. Keluar kita islah supaya yang ni tak pergi keluar. Kita kena islah orang yang dah duduk dalam ni, dalam agama ni, kita perlu islah supaya dia kekal istiqamah dan tidak keluar daripada Islam. Jadi itu salah satu objektif dalam 5 objektif syariah tu, iaitu menjaga agama. Kalau menjaga harta, dia kena masuk keluar, kan? Kena macam mana nak buat supaya harta negara ni ataupun masyarakat Islam ni boleh masuk banyak, tak kurang. Jadi kena ada proses masuk dan jaga, masuk dan jaga, betul lah. Jadi dalam dakwah pun begitu. Jadi itu dakwah secara umum. Manakala dakwah yang kita sebut tadi, dakwah bilhal apa dia pula? Dakwah bilhal, dalam dakwah ni kita tahu dakwah ni terbahagi kepada dua. Yang pertama dakwah bil lisan, yang kedua dakwah bil hal. Dakwah bil lisan ni dengan guna lidah, bercakap, bagi ceramah, mengajar, nasihat dan sebagainya, itu dipanggil dakwah bil lisan. Dakwah bil hal pula adalah kita menggunakan perbuatan, akhlak, budaya, apa lagi, undang-undang, suasana. Jadi menggunakan semua yang ada tu tanpa menggunakan lisan untuk mengajak orang masuk Islam. Macam mana? Dalam Yayasan Amal kita menggunakan dakwah bil, kita menggunakan pakai dakwah bil hal ni dengan kaedah approach kemanusiaan. Orang yang susah, tak ada air, kita bantu bagian air. Orang yang tak ada makanan, kita bawa makanan. Orang yang sakit, kita bawa ubat. Orang yang tak ada sekolah, kita buat sekolah, pendidikan. Jadi orang yang perlu pusat komuniti, kita buat pusat. Jadi benda tu semua bilhal, tanpa kita mewawarkan kita adalah Islam. Walau bagaimanapun, orang yang menerima bantuan ini, menerima bagaimana santunan kita ni, dia akan memahami pada akhirnya mereka adalah Islam. Dan inilah Islam secara akhlak. Kalau Bakar dia kata, action speak louder than words. Itulah action speak louder than words. Kalau pengalaman pertama menguruskan di sini masa pergi ke Pulau Banggi lah. Pulau Banggi Sabah. Kerana di Sabah ni, dia di Pulau Banggi ni especially lah, tempat dia mempunyai dai yang komited. Dan walaupun tempat dia sebenarnya susah sebenarnya. Tempat dia sangat susah. Tempat dia tak ada air, tak ada elektrik. Tapi berbaloi untuk ke sana
bersusah payah ketika tu. Masa first time buat misi ke sana tu, saya lah sebenarnya Yayasan Amal memang dah pergi dah, memang dah buat surau di sana, dan saya uruskan. Selepas tu saya uruskan secara berseberangan, buatkan misi tu, bawa sukarelawan pergi, berbaloi, rasa tu berbaloi untuk pergi sana kerana ada penggerak dakwah yang ada di sana yang komited. Jadi kita rasa berbaloi bawa sukarelawan pergi berjumpa dengan dai-dai kita yang di dalam pedalaman tu, yang komited tu, untuk berkenalan, ambil aura dia tu. Kita bawa sukarelawan yang datang daripada sini pergi sana, dia tengok sendiri macam mana dia orang ni bekerja di lapangan, tak ada aircon, setiap hari 24 jam kerja bilhan campur dengan Islam, bilhan dan juga buat kelas-kelas untuk orang yang Islam di sana. Jadi dibayar dengan rendah, keadaan yang susah, air tak ada, naik motor masuk ke dalam hutan dan naik balik dan sebagainya, susah sangat. Jadi berbaluinya untuk berusaha untuk saya buatkan satu misi, bawa sukarelawan yang datang daripada sini untuk kenal orang ni. Jadi bila balik, semua akan bawa perasaan yang baru, pengalaman baru, mengikut jejak-jejak orang yang buat kerja dengan ikhlas di lapangan tanpa siapa pun kenal. Macam tu. Sebab tu yang kali pertama 2017. Situ dai yang ada di situ dalam 2-3 orang lah, 2-3 orang dari situ. Tapi yang utama tu seorang lah. Kita bagi bantuan beras, bagi bantuan makanan, bantuan air. Kalau tak ada air, buat kita bekalkan tangki air, buat sistem tadahan air hujan. Elektrik kita bekalkan genset, kita bekalkan solar. Jadi dengan secara terus terang saya beritahu, Yayasan Amal ni memang tak ada duit. Yayasan Amal memang tak ada duit, dan dengan membawa sukarelawan dari luar, kadang-kadang sukarelawan ni daripada ATNB, sukarelawan ni daripada Maybank, sukarelawan ni korporat, adik orang kaya dan sebagainya. Dia pergi tu, dia sendiri rasa nak turun, dan selepas kita pergi, kita balik, kita pergi lagi sekali, tempat itu dah ada lampu, dah ada pagar. Siapa pergi? Sukarelawan yang pernah ikut kita sebelum. Dia terus direct kontak dengan kita. Cabaran yang paling besar adalah dana lagi. Duit ni buat masa ni memang kita 100% kepada sumbangan orang ramai melalui panggil apa, crowdfunding, dan juga yang keduanya melalui kerjasama dengan agensi luar ataupun dengan cawangan Yayasan Amal. Contohnya macam cawangan Kedah, cawangan Pinang, cawangan Perak dan sebagainya. Jadi cawangan-cawangan ni, kita Yayasan Amal ada banyak cawangan, dan cawangan-cawangan ni bergerak dengan ada autoriti tersendiri, dan mereka juga ada crowdfunding yang tersendiri, dan mereka juga ada kalanya mengikut misi ke pedalaman untuk memberi motivasi kepada dai-dai inilah. Jadi sumber yang pertama crowdfunding sendiri, yang keduanya crowdfunding melalui cawangan, dan yang ketiganya melalui kutipan di masjid lah. Kutipan di masjid.
yang pertama sekali, yang paling power sekali sebenarnya untuk kita nak buat satu-satu benda, kita kena ada ilmu ataupun kita kena ada pengetahuan pasal tempat tu. Jadi nak ada pengetahuan, bukan saja tempat tu tau, pengetahuan. Mula-mula kita kena tahu tempat, lepas tu kita tahu siapa yang ada di situ, lepas tu kita kena tahu apa yang orang di situ perlukan, lepas tu kita kena tahu apa yang kita boleh bagi, lepas tu berapa banyak yang kita ada macam tu. Jadi benda ni semua dirangkumkan dalam satu rentang kerja. Jadi pertama sekali kita buat rentang kerja, dan rentang kerja ni kita buat, kita yang kuasai dah, kita daripada pelanjawannya, daripada apa nama ni, tentatif dia. Tentatif ni lah yang antara yang paling penting dalam rentang kerja, untuk kita menyusun bagaimana flow pergerakan kita dan juga flow bagaimana dana itu digunakan dalam tentatif tu. Okay. Jadi bila dah satu rentang kerja ni kita dah berjaya buat, rentang kerja ni lah kita akan propose kepada semua sukarelawan yang akan ikut, dan semua sukarelawan akan tengok, dan mereka akan memahami bahawa kena buat begini, kena buat begitu, dan semua dapat satu mindset, kita kena takat cari duit untuk selesaikan objektif bersama, objektif dalam kerja ni. Apa objektif dia? Objektif dia, contohnya kalau tempat tu perlukan elektrik, perlukan bantuan kesihatan, perlukan apa lagi, makanan ataupun masak beramai-ramai, kenduri. Jadi dalam beberapa objektif yang ada tu akan dikongsi bersama melalui rentang kerja tu, dan semua akan garap, dan kita akan pakat cari sama-sama duit. Macam itulah. Jadi konsep dalam yang sama ni, kita bukan macam student dulu kita buat rentang kerja, kita hantar orang bagi duit dia. Tak. Kalau konsep dalam yang sama ni, kita kongsi rentang kerja, kita sama-sama jayakan benda. Contohnya begitulah. Kalau contohnya orang bagi sumbangan dalam solar, jadi kita sama-sama jayakan. Kalau dia hantar duit saja, okey, tak ada masalah. Tapi kalau boleh dia ikut sekali, biar dia tahu kerja kita tu macam mana. Kadang-kadang ni kalau kita minta dana, orang bagi dana, dia baguslah bagi dana, tapi objektif yang lain ataupun dia panggil objektif untuk orang tu tahu kerja tu. Kadang-kadang ni dia, orang yang bagi dana ni, dia bagi duit, lepas tu dia nak tahu je report tu macam mana. Apa report sekian-sekian, report tak seperti mana yang dia harapkan, macam tu lah kan. Jadi lepas tu jom pergi tengok tempat dia macam mana. Jadi bila pergi, dia ikut sekali, dia akan memahami bahawa tempat tu sangat susah, tempat tu kaleng-kaleng tempat lah, macam tu lah. Jadi lebih suka untuk kongsi dan kita sama-sama buat, supaya benda tu dia sampai. Yalah, mungkin di situ lah kot ada keberkatan dia tu, kan. Paling menyentuh lah, paling menyentuh kan. Ada satu, bukan dia jadi pada lah, jadi pada saya lah, dia jadi kepada semua orang. Kita punya sukarelawan lah, sukarelawan kita ni artis. Dia pernah ikut satu misi tahun 2018, bawa dia pergi misi, masuk dalam satu kawasan ni. Situ tak ada lain tak ada, elektrik tak pakai genset, air pun tak ada. Jadi bila hari yang kedua tu, kita selalunya kita akan susun pada hari kedua tu, hari kita akan pergi ziarah ke kampung bersebelah ataupun dalam penduduk kampung tu sendiri. Pada waktu kita nak pergi ziarah ke kampung sebelah, masa ketika tu kena naik bot pada laut pulau.
Jadi kita nak naik bot, yang kita punya petugas di sana tu, dai kita yang bawa bot datang sampai tu nak ambil kita tu, sampai-sampai je ada kematian. Ada kematian. Ada kematian. Siapa mati? Seorang wanita lah. Kita dewasa meninggal di kampung yang nak pergi tu. Jadi bukan kampung yang pergi, kampung sebelah yang nak pergi tu. Kampung yang sebelahnya. Dia jauh lagi lah. Dan ketika tu yang ada muslimat masa tu, yang ada perempuan masa tu ada sukarelawan yang dai, sukarelawan yang artis tu, kita punya daiyah kita, lepas tu kita punya staff seorang perempuan, 3 orang. Yang sukarelawan tu dia yang paling tua, dia yang paling berumur lah berbanding yang dai. Jadi dia pun kata, bagaimana Zat? Alamak, nak baca ni saya tak ingat. Kita nak kapan nak urus jenazah, nak baca internet pun tak ada. Internet tak ada langsung, memang tak boleh baca lah, tak ada akses. Kata dia tak apalah, ikut je lah, tawakal lah, ikut lah. Macam mana yang tanya yang daiyah tu, ingat tak? Kata ni first time juga dia nak urus. Tapi kita punya dai seorang tu lelaki tu, dia tahulah, cuma dia tolong ajarkan lah. Dia ajarkan, dia orang buat nanti. Jadi orang pun naik bot. Masa tu kami naik bot beramai-ramai. Saya pergi ke kampung lain. Masa tu dalam 15 orang lelaki, lebih kurang 10 orang lah lelaki. Pergi ke kampung sebelah ni. Yang dia orang ni pergi ke tempat yang kematian tu. Jadi bila pergi ke dia dah lari daripada tentatif lah, kan? Yang kami pergi ke kampung ni, kami bawa makanan, buat program santuni bukan Islam. Situ kampung tu semua tak Islam, tapi di situ kita ada bina satu dewan dan kita buat makan-makan, dia orang datang dan dalam masa sama kita terangkan pasal siapa Tuhan dan sebagainya. Sampailah petang nak maghrib, jadi kami pun balik. Jadi kami pun tunggulah di JT daripada kampung tu. Tunggu sebab kot satu je. Tim yang pergi urus jenazah ni, dia orang jauh pergi, memang tak boleh kontak, tak ada internet, telefon pun tak ada. Jadi kita kena tunggulah dia orang sampai bila tak tahu. Kena tawakal, tunggulah situ daripada sebelum maghrib. Lepas tu maghrib, tunggulah dekat situ. Lampu pun tak ada, gelap gulita. Bila datang maghrib, situ kawasan dia hutan paya bakau, penuh dengan adas. Bila maghrib datang tu adas ni dia macam nyamuk, tapi dia halus lagi, kecil, dia macam bari yang terbang kat mata, yang kadang tu dia hubung mulut lah, bari yang halus-halus hitam tu, tapi dia kecil lagi, diisap darah banyak. Dah lah lampu tak ada, dah maghrib, memang gatal lah, memang banyak betul biasa. Memang tawakal, tak tahu dia orang ni sampai bila dia orang habis uruskan jenazah. Sebab jenazah ni, dia urus jenazah, dia orang tanam di pulau, dia orang akan bawa pergi ke pulau lain jauh. Jadi nak lepas tanam apa semua boleh balik, lambatlah, tak tahu bila habis. Jadi tu kami nak telefon tak boleh telefon, tawakal. Nak balik pun tak boleh balik, memang kena naik perahu saya, bot saya sampai gelap, minta dah, malam dah, gelap sangat. Yang ada dalam punya handphone je, tapi masa tu tak bawa handphone sebab line tak ada, tinggal je handphone. Jadi gelap. Ada yang bawa handphone, memang sulung lah, 10 tu buka lampu handphone, sulung, mata dua mata merah ni mata krokodil lah. Banyak. Kalau kita naik bot waktu siang, kita tak nampak sebab bentuk dia, warna dia sama macam sungai, macam kayu-kayu tu. Tapi bila malam, kita buka je lampu, nampaklah mata-mata merah banyak. Bayar agak keliling tu. Tengah tahu lagi lah.
Tunggulah sama. Rasanya dalam pukul 10 lebih kot baru dia orang sampai. Jauh gelap sunyi tu, baru dengar bot, baru sampai. Bila dia sampai, kami semua naik satu bot tu ramai-ramai dengan peralatan memasaknya semua masuk dalam tu. Asalnya ada 2 bot, balik dengan 1 bot. Naik ramai-ramai 15 orang satu bot, dan bot tu hanya boleh kapasiti 10 orang. Naik 15 orang, campur dengan peralatan masak semua masuk. Naik bot senyap semua. Bot tu kat sini, air atas bot sini je, panas-panas je, boleh terbalik, boleh karam. Naik semua senyap, takut bot karam. Jadi sebab dah lewat sangat, asalnya buat 2 trip lah kalau dah satu bot. Selalunya macam tu lah. Kalau tak, asalnya 2 bot. Kalau tak ni kita buat trip lah. Bot satu, kalau tinggal 1 bot, ambil tu balik kan. Ini sebab dah lewat sangat, betul pula. Naik tak berani, sengit pun tak berani. Semua tu keras, takut air masuk. Alhamdulillah sampai. Dan apa nama ni, artis tu dia mendapat satu pengalaman yang sangat berharga. Selepas dia balik daripada misi tu, dia menjadi tim pengurusan jenazah masjid di salah satu masjid terkenal di Malaysia ni. Dan sampai sekarang dia boleh mengajar. Ada dia buat kelas juga dekat Marau, kelas pengurusan jenazah. Dia sampai macam tu. Dia kata untuk Allah nak ajar dia macam mana urus jenazah. Lepas pada tu dia pandai urus jenazah.